tongkat Tan Sri Abdul Hadi Awang dibida RM16,500. Tapi apa sebab sebenar seseorang sanggup membida tongkat itu? Tindakan membida tongkat Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bukan kerana sikap taksub, sebaliknya didorong semangat untuk menyumbang kepada perjuangan parti. Timbalan Pengerusi Majlis Ulama UMNO, Datuk Dr. Khairuddin Takiri menjelaskan bidaan tongkat diperbuat daripada kayu kemuning itu turut menjadi satu kenangan dengan pemimpin berkenaan. Itu semangat yang patut ada pada semua ahli parti dalam parti mana sekalipun kerana parti hidup dengan sumbangan ahli. Dulu pun saya pernah membida dalam muktamar PAS untuk sumbangan RM4,000. Walaupun berbeza parti, tidak semua benda perlu dilihat salah, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Isnin. Terdahulu, tongkat milik Abdul Hadi dibida oleh bekas pendaki Gunung Everest termuda dari Asia Tenggara, Datuk Muhammad Mukharrabin Mokhtaruddin pada harga RM16,500. Lelongan itu diadakan dalam Majlis Makan Malam Amal PAS Negeri Melaka sebagai salah satu usaha mengumpul sumbangan untuk tabung parti bagi menghadapi pilihan raya Negeri Melaka. Khairuddin berkata, perbezaan politik perlu dihadapi secara sederhana dan tidak seharusnya membawa kepada sikap berlebih-lebihan atau ghulu.